Assalamualaikum. Hari ni kita nak unboxing satu Garmin 5CV. Jadi kita baru mencari barang balik untuk kita nak aktif balik main mancing laut. Kita nak aktif balik, jadi kita tengah mengumpul sikit-sikit barang. Ini kita ambil 5CV, Garmin 5CV. Kita unboxing dulu. Mungkin tahun depan kita aktif balik main ikan laut. Cari ikan kat laut, aktif balik. Kita unboxing dulu, buka dulu. Nanti ada masa kita buat video kita pergi tempah bot 15 kaki. Sekarang ni kita main spek 15 kaki, enjin 15 Yamaha 15 HP. Jadi kita cek dulu barang okey ke tak okey sebelum kita sahkan penghantaran. Jadi Garmin ni kita beli Shopee, jadi kita kena cek dululah. Cek dulu aksesori dia ataupun alat-alat dia tu cukup, baru kita sahkan penghantaran dan kita test dulu alat ni berfungsi dengan baik ke tidak. Okey, nampaknya semua aksesori dia cukup. Aksesori dia cukup. Tu dia punya sensor dia, transducer dipanggil transducer. Okey. 5CV ni okey sikit lah daripada kita pakai dulu 4CV. 4CV tu dia tak boleh nak buat split 3 sekali. Dia kena buat limit 2 je. Ni 5CV ni dia boleh buat 3.